Assalamualaikum, selamat bertemu kembali sahabatku semua. Episod kali ini saya akan kongsikan lagi dengan suatu resepi kuih tradisional yang sering dicari pada bulan puasa, iaitu kuih gula Melaka, juga dikenali sebagai onde-onde di sebelah pantai timur. Mempunyai tekstur kulit yang lembut, kenyal dan sedikit elastik. Beraroma pandan yang harum, ditambah lagi dengan gabungan rasa manis intinya yang mencair dari gula Melaka serta rasa lemak dari kelapa parut menghasilkan rasa yang seimbang, unik dan cukup menyelerakan. Terdapat pelbagai versi moden kuih gula Melaka pada hari ini, seperti gula Melaka labu, keladi dan macam-macam lagi. Dari segi inti juga turut diolah kepada pelbagai variasi. Namun, untuk version klasik masih lagi menjadi pilihan utama kerana keaslian dari segi rasanya. So, untuk lebih lanjut lagi, stay tune dan jom kita masak. Baiklah, dalam resipi ini saya menggunakan tepung pulut jenama Golden Coins atau lebih dikenali juga sebagai cap gelang lah. Untuk resipi ini saya menggunakan 3 cawan tepung pulut. Masukkan jus pandan secara berkala, kemudian ulikan sehingga mencapai tekstur dough yang kita inginkan. Tidak terlalu lembek dan tidak juga terlalu keras. Boleh letakkan juga dengan sedikit garam. Satu sudu besar air kapur. Untuk opsional, boleh masukkan juga sedikit pewarna hijau. Sekarang, sambung lagi menguli dough sehingga ianya betul-betul sebati. Untuk dough ni, semakin lama kita uli, semakin cantik lagi tekstur kulit yang dihasilkan nanti. Untuk inti, sahabat-sahabat boleh sediakan gula Melaka yang telah dipotong bentuk cube kecil-kecil macam ni lah. Nanti lebih mudah untuk kita bentukkan inti ni bersama dough. Dah siap sediakan inti tadi. Sekarang kita masuk pula pada bahagian penyediaan kelapa parut. Sediakan 2 cawan kelapa parut ataupun boleh ikut juga kepada selera. Kalau nak lebihkan lagi boleh je. Tambahkan sedikit garam dan letakkan juga beberapa keratan daun pandan. Dah siap semua, terus kukuskan selama lebih kurang 5 minit. Sekarang kita masuk pada proses membentuk dan merebus kuih gula Melaka ni. Boleh letakkan juga sehelai daun pandan bagi menaikkan lagi aromanya nanti. Kemudian panaskan dahulu sehingga ianya betul-betul mendidih. Ambil sedikit dough, bulatkan dan masukkan inti gula Melaka yang telah dipotong cube tadi. Kemudian boleh terus masukkan ke dalam air yang telah mendidih. Seeloknya dah siap bulatkan dough, terus sahaja direbus. Tak payah nak tunggu bulatkan semua dahulu sekaligus pun tak apa. Nanti ianya berisiko untuk berlaku kebocoran inti. Rebus beboladuh ni sehingga ianya masak sepenuhnya.
Okey, bila berbol aduh kelihatan dah timbul pada permukaan air macam ni, itu tanda ianya sudah pun masak sempurna. Boleh angkat, tuskan dan terus sahaja gaulkan bersama kelapa parut yang telah siap dikukuskan tadi. Alhamdulillah, kuih gula Melaka yang telah kita buatkan tadi sudah pun siap sepenuhnya. Keenakan gula Melaka yang cair apabila digigit, digabungkan pula dengan tekstur kulit yang kenyal serta kelapa parut yang berlemak, menjadikan kuih ni istimewa dan cukup memikat selera buat para penggemarnya. Walaupun terdapat pelbagai version moden, keaslian rasa kuih gula Melaka klasik sentiasa menjadi pilihan ramai dan terus kekal sebagai kuih tradisional yang dihargai sehinggalah ke hari ini. So, kalau sahabat-sahabat rasakan video pada kali ini dapat memberikan manfaat, jangan lupa juga untuk tekan butang like, komen dan sama-sama bantu untuk kembangkan lagi channel ni dengan kongsikan video pada kali ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan sehingga bertemu lagi pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum.